Ambil pungut zakat ni saudara. Dia dah pungut zakat. Kita kata ni zakat ni upah cik, maka haram dia ambil. Dia sudah dapat bahagian dia sebagai seorang amil. Tak boleh kita kata ni lebih RM2 ambil kecil lah. Tak boleh. Amil dia dah ada bahagian dia. Macam tu pun tak boleh ambil. Apa lagi nak ambil wang zakat semua buat lagi? Lagi tak boleh. Artinya kalau orang bayar zakat lebih RM10, ni RM10 ambil kawak, tak boleh. Itu namanya hulu dalam perkhidmatan. Itu nama hulu dalam kita katakan pengkhianatan. So benda ni kita tahu bila kita belajar agama. Kalau tak belajar agama, kita nampak macam cantik muamalah tu kan. Apa-apa pun hulu kan senang. Apa-apa pun hulu. Saya ingat saya belajar kat Mesir dulu saudara. Kerani kita tak pakai komputer, tulis tangan. Bayangkan 95,000 pelajar kat Universiti Al-Azhar. Universiti yang paling ramai pelajar dalam dunia. 95,000. Universiti lain Oxford, Cambridge baru ada 40,000, 45,000. Azhar ada 95,000. Sekarang lagi ramai, itu zaman. Itu statistik tahun saya. Sekarang lagi ramai. Sebab jurang murah, RM2 je jurang setahun. RM2.65. Yang mahalnya sewa rumah. Jurang universiti tak mahal sebab dia universiti wakaf. Ramai orang derma, dia ada aset yang banyak. Jurang RM2.65. Kalau ambil master baiklah RM10. Tak banyak. Buku bahasa Inggeris RM5. Buku teks universiti. Dia tengok Malaysia kaya, dia pun baru naik RM3.5. Mula-mula saya beli RM5. Sebab orang kita 5% bayar duit besar-besar tu, dia angkat harga RM3.5. Sebab nampak kaya. 5% tu dah kaya mahal. Maka saudara, bila kita berurusan dengan kerani, nak buat kad, nak buat apa nama ni, kashfu darajat, markah, okey dia buat, saya beratur. Orang nak mudah cerita, dia ulur RM10, siap. RM5, siap. Saya kata saya nak ulur ke tak? Bila kita belajar saudara lain. Mungkin kawan-kawan saya tak sempat lagi bab tu, saya dah sempat, dah habis dah. Saya tak akan bagi rasuah. Bila saya duduk depan dia, dia kata bakshish, had bakshish. Mana? La, haram. Saya kata la u'tika abada, saya tak akan kasih. Baik, sebut gai. Minggu depan kamu ambil, tak apa. Ma'lish, sebut gai. Tak apalah, minggu depan pun saya ambil. Tapi yang pasti percuma. Saya ambil percuma. Tapi saya kena tunggu 2 minggu. Ada setengah segelintir sahabat pengamat, segelintir bayar RM2, RM3. Saya alhamdulillah sepanjang saya bermuamalah, saya tak bayar oleh 1 sen. Kerana itu rasuah. Kawan-kawan kita tanya kenapa? Darurat Ustaz. Kalau kita tak bagi, tak dapat CJ. Ya, darurat ni boleh digunakan. Tapi bahaya bila kita nak jawab di hadapan Allah Ta'ala. Depan orang boleh darurat. Okey, depan orang. Di hadapan Allah agak-agak lah. Agak-agak sendirilah. Kerana semua benda saudara, bila kita muhasabah, letak benda ni di hadapan Allah, lalu kita diadili. Di mana benda ni? Di mana benda-benda seperti ini? Pasti kita akan rasa, Ustaz, bahaya ni, rasa tak lepas. Tak lepas, tinggalkan. Kerana itu kata Nabi SAW, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggallah sesuatu yang meragukan kamu pada sesuatu yang tidak meragukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana itu bila kita mengetahui agama, kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Dan lebih dekat dengan halal dan haramnya. Yang pengetahuan kita. Dan lebih dekat pada redha Allah Ta'ala. Kerana itu dikatakan, siapa yang menuntut ilmu Allah SWT, maka dia lebih dekat dengan sifat Rahman Allah. Sifat pemurah Allah Ta'ala kepadanya. Sehingga Allah Ta'ala memberkati seluruh kehidupan kita. Lihat bila kita ada ilmu agama, bila kita nak terima menantu, apa kita punya kayu ukur nak terima menantu? Ketika hari ini orang dah hilang pedoman, saya cuma nak ada menantu yang gaji besar, kita dah hilang pedoman hari ini. Mana ada istilah kita nak cari agama? Tak ada. Semua orang fikir saya nak menantu biar dia kaya raya, sehingga kita pinggirkan aspek agama. Tak berani ke kita saudara, baik awak nak kahwin anak perempuan saya, datang ke sekejap, saya nak dengar awak baca Fatihah. Saya nak dengar baca Fatihah, baca depan saya. Dan saya inilah awak tidur masih 2 hari, saya nak test, nak tengok rajin tak solat berjemaah agak-agak. Sebab kita rajin solat jemaah ni. Rajin tak ni bakam menantu kita suruh tidur 2 hari, kita tengok dia.
Dia bangun sendiri subuh ke, kita kena bangunkan dia. Kita tengok bila dia sembahyang dia duduk sah berapa. Itu mentaliti agama dia. Kalau dia pilih sah belakang sekali, kita tahu dia tak faham kelebihan sah pertama. Kalau kita tengok dia berebut sah depan, menantu aku ada ilmu agama, dia berebut sah depan. Dan sampai mereka dia berebut pula mikrofon untuk azan, kita tahu menantu kita memang istimewa. Tapi kalau sekiranya saudara-saudara semua kita tengok diri kita sah depan tak peduli, sebab kita jahil. Kita jahil awal kau Umar Al-Khattab, kau tak dapat sah depan, kau bahasa kasarnya bunuh diri lah baik. Rugi besar. Tapi bagi kita yang tak ada, tak reti, tak tahu benda tu, tak apalah saya dapat sah ke-8 ke-10 pun, apa bezanya? Tengok dia tak ada ilmu, dia kata apa bezanya? Sebab itu kata Allah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang tahu dengan orang tak tahu? Sama tak? Tengok bila dia masuk masjid, sama tak? Dengan orang tahu dengan orang tak tahu, sama atau tidak? Kalau dia masuk masjid, dia cari sah depan, dia baca Quran, dia berzikir, dia istighfar, kita tahu dia orang tahu. Kalau dia menuntut ilmu pula, kita tengok dia duduk kat mana, kita tahu dia ni orang tahu atau tidak. Ia cukup mudah. Jadi menantu kita yang nak jadi menantu ni, kita uji dia, kita datang rumah, tidur 2 hari sini boleh? Kita tengok dia bagaimana pencapaian agama dia. Lepas tu, okey baik, saya setuju dia menantu saya. Tapi kita dah tak kira benda tu. Kita cek akaun dia ada berapa juta, kereta dia berapa siri dia pakai, siri ke-10 ke ke-11, kereta dia, rumah dia, keturunan dia. Kita cuma mengambil benda-benda yang akan menjahanamkan hidup berkeluarga kita. Siapa kata? Nabi SAW kata. So Nabi kata apa? Tunkahu al-mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fasfar bidzati din taribat yadak. Biasanya perempuan itu dikahwini sebab hartanya, biasanya, dan sebab kecantikannya, dan sebab keturunannya, dan sebab agamanya. Maka utamakan agama, kalau tidak maka binasalah kamu. Perkataan taribat yadak maknanya tangan kamu penuh dengan pasir. Orang Arab bila sebut tangan penuh pasir ni, maknanya nak letak atas kepala. Allah, ruginya saya, kalau boleh saya nak masuk dalam kubur. Ingat menantu perantu, Jahannam, rugut, asuk anak kita, jual rumah, dihalaunya kita. Itu yang berlaku dalam masyarakat ini. Kita ingat menantu ni boleh kita tumpang, tak? Dihalau, disuruh ni keluar atau dijual rumah ni, ditipu dokumen-dokumen pemilikan, pusaka dan sebagainya, dihalau keluar. So apa yang berlaku dan kita dengar setiap 17 minit ada satu penceraian, mengikut statistik yang mereka keluarkan sekitar tahun 2008-2009. Setiap 17 minit. Saya dah ceramah berapa jam ni? 1 jam. Artinya berapa orang dah bercerai dah? So isu cerai, okey, kita terima sebagai satu isu yang dibenarkan dalam Islam. Tapi lihat kesan cerai, bala memburukkan antara satu sama lain. Sehingga ada seorang hamba Allah datang minta tolong. Dia anak dia kahwin, kemudian bercerai. Cerita cerainya sungguh menyedihkan hati. Dia datang jauh daripada Taman Perling datang. Dia anak belajar tinggi, menantu pun belajar tinggi, tapi tak ada agama lah daripada apa yang saya faham. Maka bila dia cerai, saudara, dia tak benarkan isteri dia balik rumah dia. Dalam rumah tu masih ada barang-barang isterinya, perabot isteri dia beli, katil isteri dia beli, kan benda tu biasa perempuan lah beli, duit kahwin dia, tak dibenarkan masuk. Oleh itu hak dia, tak bagi, kamu cabut, tinggal rumah selai sepinggang. Dah tak ada dah istilah iddah yang mana perempuan wajib berada di rumah tu. Allah Ta'ala berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Surah At-Talaq ayat pertama. Janganlah kamu keluarkan isteri kamu yang diceraikan daripada rumah mereka. Allah Ta'ala menamakan rumah mereka walaupun itu rumah kita, kerana menunjukkan hak milik dia dalam iddah. Ataupun mereka jangan keluar daripada rumah tersebut melainkan kalau mereka ada buat perkara-perkara fahishah, penzinaan yang jelas. Makna ayat ni, kalau seorang lelaki menceraikan isteri, maka haram dia mengeluarkan isteri daripada rumahnya. Kalau itu rumah sewa, dia kena bayar sewa tu sampai tamat iddah.
Kalau itu rumah nama dia, milik dia, maka dia tak boleh halau keluar sehingga tamat iddah. Dan tempoh iddah itu milik rumah isteri dia. Dia tak boleh dikeluarkan, atau dia sendiri berfikir nak keluar pun tak boleh. Melainkan kalau nak keluar, dia buat benda-benda jalang baru boleh keluar. Artinya kalau perempuan tu keluar, berarti dia melakukan perkara jalang. Dia berzina dalam rumah tu, baru boleh dikeluarkan. Dia buat balik lelaki masuk rumah, baru boleh dikeluarkan. Tetapi kalau dia lelaki mulia dan perempuan mulia, jangan satu pun keluar. Dikeluarkan atau mengeluarkan. So ini hukum fiqh. Ini hukum termaktub dalam Quran, dalam surah At-Talaq. Tapi ramai mana orang Islam tak faham. Bila seorang isteri datang, "Ustaz, saya nak balik rumah, suami saya mangga rumah. Saya masih isteri saya, belum diceraikan, baru dalam proses nak cerai. Mangga rumah, saya nak ambil barang saya sekian, tak boleh." Perempuan ni tak reti undang-undang. Segini lah akak. Akak ni saya telefon kawan saya, minta khidmat peguam. Oh, bila perempuan naik peguam, mengamuk pula suami. Siapa ajar ambil peguam ni? Suami ingat dia seorang pandai ambil peguam. Isteri ni tak tahu nak ambil peguam, tak tahu hak dia ada hak. Saya kata ambil peguam. Tu Ustaz, minta maaf saya sebut nama Ustaz ni, marah ke saya. Sebab saya tunjuk perempuan ni ambil peguam. Itu hak kamu. Kamu dalam iddah mana boleh dikeluarkan. Bukan kita sokong perempuan. Tapi ini hukum hakam. Sebab bila kita tahu ilmu agama, saudara, tidak mungkin kita benarkan kemungkaran itu berlaku atau kita lakukan. Hari ini cacah marbah masyarakat, punca orang kita tak tahu ilmu agama. Banyak. Hanya ilmu agama yang mampu mendisiplinkan diri kita mengatasi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah perlukan penguat kuasa. Namanya polis. Tapi kalau polis tak ada depan mata, langgar je kita. Undang-undang agama, saudara, kuat kuasanya dalam hati. Dia berada di mana kita berada. Allah mengajar kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kamu di mana pun kamu berada. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa memerhatikan kamu. Artinya Allah Ta'ala ajar dengan undang-undang agama bahawa Allah senantiasa bersama kita. Allah tengok apa yang kita buat. Allah tahu apa yang ada dalam niat hati kita. Walau kita cuba nak seloroh, kita nak cuba tutup dengan perkataan kita, hati kita Allah Ta'ala tahu. Maka dengan agama so kita tak berani melampau. Sebab itu penting kita kembali pada agama. Tapi selagi mana surau masjid kita tidak dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu, dan masyarakat kita tidak melihat kepentingan berada dalam majlis ilmu, dan selagi mana ulama, ustaz-ustaz kita juga tidak mau mengubah mentaliti bila mengajar di masjid-masjid dengan beranggapan ni budak-budak dia ajar lebih kurang je. Para ustaz kena upgrade ilmu dan melihat ini peluang untuk dia menginsafkan sebanyak mungkin masyarakat, untuk memberi kepercayaan bahawa agama ialah penyelesaian masalah hidup hari ini. So dunia kita makin teruk. So lihat kejadian anak-anak hilang. Habib bin Baz, baru ni anak murid saya, anak dia kena bakar. Anak murid saya di Penggau Timur. Memang kalau dia ada masalah agama datang jumpa ustaz, nak tanya dia orang Sabah atau Sarawak saya lupa. Saya ingatlah nama dia Roslin tu. Saya ajar dia masa dia tingkatan 2. Di Datuk Penggau Timur. Ibu anak dia kerana perbalahan peribadi, anak dicolek kemudian dibakar. Umur 5 tahun kena bakar. Sebab bila kita jahil agama masyarakat, maka pasti kita akan melihat mangsanya bukan orang bersalah, orang tak bersalah. Orang yang tak ada kena-mengena dengan persengketaan menjadi mangsa. Tapi bila kita ada agama, orang yang terlibat yang melakukan kezaliman pun insya-Allah dapat hidayah. Apatah lagi orang tak ada kena-mengena. Kerana itu Nabi SAW mengasaskan negara berasaskan agama. Saudara, apa kelebihan Nabi tukar nama Yathrib pada Madinah? Yathrib ni makna buruk, busuk. Yathrib, perkataan Yathrib ini makna tak elok. Nabi tukar pada Madinah. Saudara tahu apa maksud Madinah? Madinah diambil daripada perkataan din, agama. Dana yadinu, madin. Dana tunduk, beragama. Madinah ketundukan beragama. Ya, hari ni kalau sudah tengok kamus, memang diterjemah apa yang dah faham hari ni lah, bandar. Kita pergi kepada definisi Madinah. Sebab apa? Bukan Nabi, kita katakan Nabi cenderung nak namakan Madinah tu bandar dengan maksud pembangunan infrastruktur.
pembangunan material, tidak. Ini tidak berlaku. Tapi tujuan Nabi namakan Madinah, ketundukan bahawa semua rakyat dalam negara Madinah tunduk pada agama, tunduk kepada Allah Ta'ala. Lihat, Madinah tak ada bangunan pencakar langit. Yang ada satu yang menjadi asas penyatuan umat Islam, Masjid Nabawi. Dan Nabi namakan Madinah ini dengan dua jenis nama. Pertama, Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, Madinatun Nabi. Madinah Nabi artinya ketundukan, kepatuhan berasaskan kenabian, yakni melalui bimbingan Nabi SAW. Satu lagi, Madinah Munawwarah, artinya memberi cahaya kepada yang lain. Beri cahaya pula. Lihat cahaya Madinah. Akhirnya Mekah dapat cahaya, maka Mekah tunduk kepada Islam. Rom Parsi dapat cahaya, dan Nabi kata bila Rom Parsi jatuh, tidak ada lagi apa yang dinamakan sebagai Kisra dan apa yang dinamakan sebagai Kaisar. Sampai hari tak ada dah lagi gelar orang Kisra. Negara Parsi iaitu Iran jadi Islam. Negara Rom juga jadi Islam, iaitu negara Syam, Syria. Ada setengah tempat dikekalkan dengan nama-nama Aleppo misalnya. Nama di mana Maharaja Hercules duduk di situ, di Aleppo. Hari ini semua situ 90 lebih pada 90% Islam, bekas negara Rom. Dan Turki, negara Rom, pusat Byzantine Timur, ibu negaranya Konstantinopel, Islam, berkat daripada cahaya Madinah Al-Munawwarah. Nabi asaskan negara bertunjangkan agama. Kerana itu bila kita belajar tamadun, cerita makna tamadun, artinya perbandaran. Tamadun artinya kemajuan. Tamadun artinya nilai halus dalam kesenian, tata budaya, pemikiran, pembangunan, dan juga akhlak. Tapi tamadun Islam berbeza. Dan tamadun Islam asasnya Quran dan Sunnah. Setiap nak bina suatu penempatan, nak bina bangunan, mesti berdasarkan Quran dan Sunnah. Ni kamu nak bina rumah ni, sumbernya halal ke haram? Asasnya di situ. Tanah yang kamu duduk ni tanah siapa? Tanah orang ke tanah kamu? Atas nama tamadun barat, tanah siapa pun tak kisah, asal ada bangunan maka milik kita. Dalam Islam dia ambil kira, tanah ni tanah siapa? Kalau bukan tanah kita, pulangkan. Walaupun sejengkal, walau sejengkal, pulangkan. Itu bukan hak kita. Kerana orang mengambil tanah orang walau sejengkal, kelak dahsyat. Allah Ta'ala gandakan dia, 7 petal langit dan bumi belik kat leher dia. Itu sejengkal. Sebab itu pembangunan tamadun Islam tak ambil tanah orang. Kalaupun Nabi ambil tanah orang kerana masalah umum, dibayar dengan nilai yang setara. Masjid Nabi itu, saudara, milik pada anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Wali dia kata, wali dia, pemegang amanah, tak apa ya Rasulullah, ini kan masjid, percuma. Kata Nabi, tidak, dia berkait dengan hak anak yatim. Jangan mudah-mudah kamu nak percuma. Aku akan bayar. Berapa? Nilai. Nabi bukan nak murah, nilai dia kerana berkait dengan hak yatim, hak anak-anak yatim. Maka dikatakan harganya 800 dinar. Lalu kata Nabi SAW, wakaf bayar. Kalau saudara nak tahu tanah Masjid Nabawi Syarif, tanah tu awakaf yang bayar. Awakaf bila dia dah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia bawa 3,000. Dikatakan 3,000 dirham, dia kata 3,000 dinar. Habis dia bawa, licin. Sebab itu kata Nabi SAW, semua orang kalau buat baik kat aku sempat balas. Buat baik, aku bagi balik. Buat balik, aku bagi balik. Tapi awakaf tak sempat. Laju lagi pada aku. Yang lain bila diberi pada Nabi SAW, yukafi, Nabi akan balas balik. Belilah, Nabi berilah apa-apa pun. Tapi wakaf ni tak ada. Dia beri sampai licin. Rasulullah SAW tak sempat nak balas, maka dia di sisi Allah. Dan anak wakaf pula dididik supaya tahu kelebihan pemurah dalam agama, tak sia-sia. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
apabila datukku dia memburukkan Awaka, ni ayahmu ni tak erti ni, pergi hijrah mesti ambil belaka duit, tak tinggal 1 sen pun ni, mesti ni confirm. Kata Aisyah, tak adalah ayah, adalah, tinggal banyak. Kata Aisyah, atuk dia buta, ayah pada Awaka, itu Abi Quhafah yang akhirnya memeluk Islam juga. Letak batu saudara, tengok ni atuk, bagi bunyi banyak ketum